Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motoran Vlog. Okay guys, tengah hari ni nak ke mana kita kan? Aku nak pergi servis motor, okay? Nak servis si Misha ni. Okay, nak ganti minyak hitam dengan plug lah. Itu rutin kebiasaannya sebab tu aku dah ganti dah kelas plate. Dah ganti kelas plate, kira dah 1,500, 1,600 km macam tu. Tukar minyak hitam nanti dia akan jadi lancar lah. Lagipun biasanya aku tak sampai 2,000 km aku akan tukar minyak lah. Macam kalau macam spark plug tu aku akan ganti setiap 2 kali tukar minyak hitam, baru sekali tukar plug lah. Kira yang kali ketiga tu baru aku tukar dengan plug sekali. Jadi kita nak ke bengkel Fedi lah macam biasa. Aku servis motor akan pergi bengkel Fedi lah. Panasnya. Ikut kan tadi pagi dah nak pergi lah, tapi ada urusan lain nak settle urusan yang penting dulu. Di tengah hari ni, tak tengah hari juga dah masuk petang dah pukul 2 ni kan. Baru kita keluar lah. Bukan kita keluar, tadi dah balik. Lepas keluar balik lah. Motor aku ni pun dah 40,400 mileage. Total mileage. Jadinya Alhamdulillah lah, boleh cecah sampai 40,000 ni motor tak ada apa hal. Alhamdulillah lah. Kira tahan jugalah RS ni. Cumanya mangkuk kelas tu ada bunyi sikit. Sebab apa kan? Aku rasa dia punya free play dekat dia punya one way gear dia tu, dia ada free play banyak. Tu yang bunyi. Tapi sebab apa aku tahu kelas kan, bila tarik kelas dia senyap lah. Bila lepas kelas barulah dia bunyi. Asal lah lori tu berhenti macam tu. Aduh. Dah dekat sebulan dah tak hujan ni guys. Memang panas lah. Lepas tu bila panas ni kan habuk banyak. Parking motor sekejap je pun dah berhabuk. Biasa aku pagi-pagi aku dah keluar lah pergi kerja kan. Tak adalah kena habuk. Sebab apa, dekat rumah aku tu kan ada tengah construction buat jabatan tu. Jadi bodoh lah bawa kereta macam tu. Siapa ajar dia bawa kereta macam tu? Tak ada orang jauh lagi dia keluar lah kan. Apa? Yang dia jenguk-jenguk panjang tengkuk tu buat apa? Aduh. Lepas tu dah nampak orang lagi tekan minyak. Tak tahulah orang bawa kereta ke motor sekarang ni macam orang gila. Betul-betul panas. Lama tak hujan. Jadi memang tiap-tiap bulan lah rutin aku. Setiap kali awal bulan memang aku akan servis lah RS ni. Tukar minyak hitam. Itu yang paling penting lah, minyak hitam. Dia motor ni kita pakai kan, nak tahan lama memang servis lah. Yang penting servis on time kan. Ikut macam aku tak on time lah, aku awal. Dia sepatutnya biasa orang 2,000 mileage, 3,000 kan. Tapi aku tak yakin lah. Walaupun aku pakai minyak hitam mahal pun kan. Bukan kata apalah, bukan nak menunjuk ke kata aku pakai minyak hitam mahal kan. Tak. Sebenarnya minyak hitam mahal ni dia lagi elok lah.
Ini motor nak tahan minyak hitam pakai RM15, RM18. Mana boleh, Mat. Kurang-kurang pun nak yang harga 40. Nanti, tapi bila aku cakap macam tu, nanti orang kata, alah, kau mampu pakai minyak hitam mahal, boleh lah, kau ada duit. Habis, kau pakai motor apa? Kau pakai Aspire ke? Kalau kau pakai Aspire, aku tak kisah kau pakai minyak hitam RM15. Tapi ni nak pakai RS, nak pakai Y suku. Tapi, minyak hitam, pakai RM18 ke? Mana kena standard tu dengan motor? Kau beli motor mahal-mahal, boleh. Minyak hitam mahal sikit tak boleh ke? Sebab tu orang kata kalau nak pakai motor ke nak pakai kereta ke tak kisahlah apa kan. Kena rajin sikit Dia bila banyak boleh masuk, banyaklah boleh keluar. Ni kau kerja pun malas. Nak relax je. Kau rasalah benda tu mahal. Barang-barang ni sebenarnya bila kau rasa mahal sebab kau tak ada duit. Bila kau ada duit, kau mesti rasa benda tu murah. Sebab apa kau boleh bayar berapa harga pun. Macam aku nak benda yang aku pakai ni tahan. Lagi kalau rosak, dia modal dia lagi lebih daripada tu. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Tapi dah sebulan tak hujan ni. Kereta ni baru keluar kebun agaknya ni. Takut sangat ni. Ke dia duduk dalam tapak kontrak. Ini jap lagi lepas servis motor ni pergi cari cendol ke kan. Panas ni. Ini time budak balik sekolah Mat. Jalan jam. Aduh. Dia bila panas ni jalan jam. Lagi bahang rasa dia. Lepas tu kereta banyak ke kanan kan. Kereta pula memang dari tadi dah sangkut jam dah. Memang panas gila lah. Lepas tu kalau kita boleh laju sikit kan. Angin tu kuat kan. Tak ada masalah kan. Ini dengan angin pun panas tu lah. Aduh, mabuk ke siang-siang ni? Alamak. Allah. Lupa. Ada jalan dekat, ikut jalan jauh lah. Lupa. Aduh. Jalan le. Aduh, jalan le. Tadi tak ada kereta jalan ke depan sikit. Apalah. Nak tunggu kiri kanan kosong, tunggu besok lah kau boleh jalan. Aduh, ay. Apa yang takut no? Alah, mana-mana pun jam ke? Aduh. Jalan aku nak lalu semua jam. Cepatlah. Panas ni. Aduh. Lain kali tak boleh lah tengah-tengah hari ni pergi bengkel. Panas betul. Dia kalau nak pergi pagi kena pergi betul pagi. Kalau dah lambat tu pergi betul petang lah. Tengah-tengah ni tak boleh lah. Pisang mat. Aduh. Jom lah guys, dah settle lah. Tukar minyak hitam ni biasalah pakai Hio kan, HYO. Lepas tu dengan spark plug Umar Racing. Jadi kira 3 bulan lebih plug kan dia agak hitam sebab dah lama sangat kan. Tapi dia walaupun dah 3 bulan lebih tu pun, dia power still ada lagi, cuma dia ada letup-letup sikit. Dia macam ada backfire tau. Bila jalan bila lepas minyak tu dia akan letup-letup sikit. Mak, lori roti tu laju tu. Pening tengok orang zaman sekarang bawa kereta, bawa motor. Tak ada hati perut langsung, tak ada perasaan sabar langsung. Kira kalau dia cakap dia rasa dia nak masuk simpang tu, dia akan masuk. Dia tak tengok ada orang ke kat belakang ke apa kan. Dia rasa dia nak masuk, dia masuk je. Tak kira lah kan kena langgar ke apa ke, dia tak kisah dah. Yang penting dia masuk. Okey lah.
panas-panas ni. Jom kita pergi cari minum-minum dulu. Cari minum-minum tadi makan pukul 5 pagi tadi je ada sarapan. Lepas tu teruslah berjalan-jalan buat kerja apa kan, settlekan kerja. Lepas tu ni dah pukul 3 lah, dah start lapar lah. Cari makan jap. Bodoh ke? Okey lah guys, settle lah. Jom balik lah. Gila betul memang balik mocun. Pergi isi minyak dulu lah. Minyak dah tak ada. Minyak dah low. Panas betul lah. Nasib baik lah helmet ni ada double visor. Kalau tidak pisang lah panas. Oh, sejuknya. Sejuk. Okay guys, korang kan, korang selalu pakai minyak hitam brand apa? Cuba komen sikit dekat ruangan komen di bawah. Korang selalu pakai minyak hitam brand apa? Dan berapa harga untuk satu botol? Lagi-lagi yang pengguna Honda RS dan RSX, korang boleh komen juga dekat bawah. Minyak hitam brand apa korang pakai dan berapa harga lah. Lagi satu, dia berapa mileage baru korang tukar. Setiap kali korang tukar tu berapa banyak mileage baru tukar minyak hitam kan. Korang kongsikan kat ruangan komen kat bawah. Aku nak tahu juga korang biasa pakai minyak hitam brand apa kan. Ni apa banyak orang kat tepi ni. Lampu bawah merah, panas. Kita berhenti sini dulu. Wah, betul-betul panas guys. Aku kalau ikut pengalaman sebelum ni pakai minyak hitam ni dulu lah. Masa aku main motor 2 stroke dulu, biasa Castrol lah. Castrol ni harga RM12, RM14 macam tu lah. Dulu. Dalam 2015 hingga 2017 macam tu lah. Lepas tu aku pernah juga dulu try minyak hitam jenama Excel Racing. Excel Racing kalau masuk dekat motor 2 stroke memang sedap. Kalau masuk engine 4 stroke macam kurang sedap lah. Dia macam berat sikit. Kalau untuk motor 2 stroke dia okey. Sebab apa? Motor 2 stroke dia minyak hitam tak naik dekat head block. Dia pakai tuti kan. Tuti aku biasa dulu pakai Castrol, letak pun high rev. Paling mahal high rev lah. High rev sebab dia ada tuti wangi kan. Kalau nak tuti wangi biasa antara dua tu lah. Castrol bukan Castrol, high rev, tak pun Caltech. Minyak tuti Caltech yang botol hijau kecil tu kan. Botol putih tapi dia punya minyak warna hijau kan, botol kecil tu. Botol cam yang jenis itu lah. Tapi ada yang botol besar kan tu. Tapi biasa yang botol kecil tu orang buat spare lah. Nak campur dalam tangki kan. Lepas aku beli RS ni,
aku terus mula-mula pakai rock oil. Rock oil tak sedap sangat lah rock oil. Tak berapa nak sedap lah minyak dia. Bila bawa motor rasa macam ada berat-berat sikit. Walaupun minyak tu baru masuk kan, baru tukar, masih rasa tak sedap lah. Lepas tu aku tukar pakai high rev balik. Ada high rev yang memang untuk khas motor 150 tu. Tapi macam pada aku macam kurang kan. Lepas tu aku tukar pakai Hio ni, aku terus pakai Hio sampai sekarang. Hio. Kalau macam sebelum ni aku pakai Sport Rider tu banyak banyak brand lah aku pernah try. Tech Loop, itu Motion, lagi Fukuoka. Tapi macam kalau aku buat review tu, kalau yang jenis seller bagi sampel, korang sendiri-sendiri kena faham lah. Kita walaupun benda tu tak berapa nak bagus, kita akan cakap 50-50 lah. Korang faham lah. Macam aku tak direct kata bagus 100%. 50-50 aku cakap boleh pakai. Macam brand tu claim, dia kata minyak dia boleh tahan sampai 3,000 km. Aku cakap boleh sampai 2,000. Walaupun orang brand tu cakap boleh sampai 3,000, tapi janganlah 1,500 ke 2,000 saja. Lagi pula motor-motor yang sesuai pakai jenis Kapcai 135cc ke bawah, boleh lah lagi. Kalau kata motor 150 dan ke atas tu, aku rasa korang yakin lah. Sebab apa? Korang beli motor mahal-mahal, takkan nak pakai minyak hitam murah-murah ni. Bukan kata tak boleh pakai, boleh pakai. Dia lagi baik daripada pakai minyak recycle lah. Jangan pakai minyak recycle sajalah. Kalau korang pakai minyak recycle, dia punya risiko lagi tinggi. Minyak recycle risiko lagi tinggi untuk kerosakan tu. Jadi walaupun minyak tu grade rendah, cuma bila grade rendah tu kena rajin servis lah. Janganlah percaya bulat-bulat yang minyak kita bagus, boleh sampai 3,000 km. Janganlah kan. Jadi manusia biarlah cerdik sikit. Janganlah ditipu dia orang hidup kan. Biar cerdik sikit. Bukan maksudnya aku pakai minyak hitam mahal, siapa follow aku, siapa subscriber aku, korang kena pakai juga minyak mahal. Tak, aku tak cakap macam tu. Boleh pakai yang murah, tapi biar berakal. Biasanya kalau aku cakap benda macam ni, banyaklah ni yang bahan aku nanti ni, yang haters ni. Macam sebelum ni aku buat video pasal perkara bodoh yang rakyat Malaysia buat kat stesen minyak tu kan. Viral. Tapi kenyataannya memang itu, memang terjadi. Kalau kau tak buat, kenapa kau nak marah? Aku cakap benda betul. Kau yang marah, mesti kau ada buat. Masak Maggi kat stesen minyak kan. Aku cakap yang tu dulu kan. Masak Maggi kat stesen minyak. Kenapa banyak yang isu tu dia cakap time tu? Sebab ada geng-gengnya yang komen. Ada aku kisah. Aku kan jadi koyak punya orang. Tapi itulah, aku cerita benda betul. Bukan aku nak ke cerita ke apa kan. Jadi itulah. Itu je lah aku nak kongsi hari ni. Korang kalau pakai motor, servis lah, jagalah sikit kan. Jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Yeah, besi hitam boleh ditempa, menjadi karisma panglima. Zaman berlalu tiada sengketa, kata-kata jadi senjata. Lidah tajam lebih berbisa, santun kata buka bicara. Kongsi kisah resam dunia, pada berbunga alun suara. Nada di alun sungguh bermakna. Ini nukilan gagak di rimba.
ayam nampak di kaki. Tua manusia